Antara filem yang aku rasa paling buang masa atau paling menyesal aku tengok bulan puasa ini adalah Jambatan Siratul Mustaqim. Ya, tajuk dah macam buat kau akan rasa macam insaf, kan? Dia punya plot tu dah lah macam bercelaru tau. Bercelaru tu. Okay, aku faham konsepnya dia nak cerita tentang corruption yang berlaku di sebuah daerah di Indonesia lah. Dia macam, kenapa kena Jabatan Siratul Mustaqim? Kan? Kalau benda tu dia buat, kau faham tak, orang meninggal jalan atas jambatan, tu bila jatuh ada macam tentacle, macam kurta, kraken yang hancurkan muka orang. Macam so aku faham lah kenapa filem Jambatan Siratul Mustaqim, filem Indonesia ni tak lepas nak masuk Malaysia, sebab macam memesamkan akidah lah. Tapi macam mengarut pada aku rasa. Secara overall filem ni bagi aku mengarut. Plot storyline ni sangat-sangat tak tahu. Aku rasa macam aku dah membazir lah masa aku. Jam 2 jam aku tengok filem ini. Lagi di bulan Ramadan. Aku ingat dapat sesuatu, tapi itulah. Awal-awal dia nampak macam real tentang tsunami yang berlaku kan. Lepas tu tiba-tiba dengan budak-budak ni yang sangat obses dengan Jambatan Siratul Mustaqim. Okey, mungkin budak ni insaf. Tutup tiba-tiba ada corruption, bapak dia mati. Macam apa benda? Dan cerita ni sangat memenatkan sebab storyline dia sangat kucak-kacir. Filem yang aku paling menyesal tengok pada bulan Ramadan ini. Okey, overall aku bagi 3/10. So korang tak payah tengok. Okey.